Assalamualaikum guys. Okay, new day, new vlog, new activity. So now kita orang dah on the way nak ke Batu Pahat sebab minggu depan dah nak puasa. So kita akan spend weekend, last weekend sebelum puasa dengan family aku lah. So nak tengok macam mana aku balik kampung Johor Batu Pahat kali ni. Let's go. Kali ni aku road trip dengan Khalid je berdua. Wife aku drop dekat Kelang, dekat rumah mertua aku sebab dia tak apa-apa, sihat. So aku akan berdua lah dengan Khalid kali ni. Road trip. Perhentian pertama Seremban ni Arena. Kereta ramai orang hari ni, kereta penuh. Pedere. Singgah ni jap. Anak bujang sibuk. Hari ni pula lagi kita sambung perjalanan. Let's go. So now kita nak sambung perjalanan ke Batu Pahat. Khalid dah ready belum? Dah siap lah air dia. Okay, kita dah ready. Let's go. Alhamdulillah dah sampai Batu Pahat. Kita makan dulu sambil layan view bunga api. Mi rojak, Maggi goreng ayam. Now dah sampai untuk kita bersama-sama dengan family. Sebab aku sekejap lagi bulan puasa, first puasa rasanya mungkin tak balik kot. Dah balik dulu kan. Kat kampung ni tak ada buat apa lah. Okay, duduk dekat rumah, tengok kanan kiri, tengok jiran basuh rumah. Macam tu lah. Cerita balik Khalid pasal tadi kena kejar dengan anjing. Macam mana permulaan dia Khalid kena kejar dengan anjing? Saya dah elak anjing. Mula-mula Khalid dah nampak dah dia. Dia jalan daripada situ, daripada hujung jalan ni, separuh jalan dia nampak anjing. Lepas tu apa jadi? Anjing tu nampak Khalid. So Khalid bertentang mata lah ni dengan anjing tau. Dia berkejar Khalid. Khalid dah pergi buat kami kat anjing tu. Khalid kami. Dia stop. Oh, kau ada acah-acah aki lah. Cuba dekat sini. Macam mana Khalid acah-acah tau? Macam tu je, macam mana anjing nak takut dia? Anjing ni dia macam buat dah ni dia dah tu. Weh, kau punya level bongak boleh tahan. Okay, ready Alamak, tak masuk. One more try. Ready? Yeah! Macam ni lah aktiviti dalam rumah, cuti macam ni. Siapa yang minta kena tengok tadi? Ali main juga ah. Nak main juga? Ali pun main. Okey Ali, yang mana satu yang kali nak jual kat Pak Long? Berapa ringgit? Yang ni berapa ringgit? RM2 yang ni.
Fuyo, warna blue untuk balong Okey, kejap. RM2 RM2 Okey, Pak Long bayar lah. Mana ni Pak Long bayar? Alright, cakap apa? Thank you. Mantap. Okay guys, sekarang kita ada dekat Gardens area Batu Pahat ni. Aku pun tak sure nama tempat ni taman apa? Tak tahulah, adik aku pun tak tahu taman apa. Yang penting garden lah, Garden Batu Pahat. Kawasan ni memang menarik. Dia tempat kita rekreasi dengan family lah. Lepas tu kenapa kita orang ada kat sini pukul 10.30 malam sebab kita orang plan nak tengok bunga api sekejap lagi. So kalau korang nak tengok bunga api yang ada dekat area Batu Pahat ni, penuh. Jom. Ramai orang. Ramai. Okay, inilah dia. Okay, jom. Orang Batu Pahat malam. Okay, tempat tak ada orang lah. Berjalan lagi. Orang sikit, jom. Saya report. Ke nak main yang dekat badan lagi besar? Jom, jalan dulu, jom. Sekarang pukul ngam-ngam 12.30 malam. Happy Chinese New Year to everyone celebrating. Berperang. Hi boy, you okay? Sial budak ni. Duduk masuk dalam kereta tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya je Okey, ada rebeng, boleh makan rebengnya? boleh. Rebengnya boleh makan. Nantilah. Okay, lagi sekali. Berdirilah. Sinilah ramai-ramai. Abang Ali dengan ibu. Kakak Zara, mari sini Kakak Zara. Kakak Zara mesti. Jom. Okay guys, second attempt. Macam tu lah. Ni ada adik-adik aku, nombor 2, nombor 5. Yang tu nombor 3. Ada yang nombor anak aku, bapa aku dah tertongging dah. So nampak macam visual dia macam menarik. So kalau korang tengok video ni, footage ni especially, nampak colour dia vibrant ke, menarik ke, okay guys, relax, nanti aku upgrade aku punya kamera. Yeah. Okay guys, kita orang pun dah settle spend time dengan family sebelum masuk puasa ni.
So now kita orang dah on the way balik ke KL. Semoga semuanya dipermudahkan, semoga perjalanan kami dilancarkan, selamat sampai tujuan. Amin, amin, insyaAllah. Okay guys, jom kita tengok macam mana perjalanan kita balik. Jam ke tak jam ini hari? Sebab hari ni adalah hari pertama Chinese New Year, which is ini berapa? 16 hari bulan? 17 hari bulan 17 hari bulan, first day of Raya Cina. Semoga jalan tak jam lah. Alright, alamak, ada orang kerja. Jom teman aku layan jam. Aku karok lah apa lagi adalah jam Aku dikamu bila kejauhan.